normal tak makan toge. Dua tu je. Tak pasal-pasal aku masuk kerja lambat. Mati aku kena tiang dengan bos ni. Itulah nak sangat tidur lambat. Tengok paranormal lah apa benda lah. Wah mentang-mentang itu cakap punch card tak ada. Ini aku nak punch card. Apa punch card pun tak ada. Habis dia menganjing. Aku punch card penuh kat sini. Kurang gulanya kerani. Tapi punch card aku mana? Kalau aku say alam tu awal, ini duk berlari-berlari macam budak-budak. Kalau tak makan batang mok ni juga. Dah tua-tua perang kerja budak-budak. Aku betul kau budak-budak ni pun. Agak je nama kedai cermin kereta. Tapi lah kerja sembut. Dalam banyak orang asal aku pula kena. Punyalah ramai pekerja kat sini. 8,656 mata memandang RM62 75 sen. Aku juga nak kena lap signboard. Bayar gaji lebih tak apa juga lap signboard. Ini tangga pun nak main aku ke? Kurang ajar yang tangga. Dan satu hal aku datang lambat. Tak pasal-pasal kena lap signboard. Punyalah tinggi bapak signboard ni aku nak kena lap. Apa benda pula aku kena lap. Ini pun satu signboard warna oren. Buatlah warna kuning ke, warna hijau ke, warna biru, warna oren. Siapa nak tengok saya CAG. Buatlah KAG ke, apa benda G ke. Buruk lah. Kalau aku jadi designer, aku buat lagi lawa siap pada signboard je ni. Letak muka aku handsome sikit ada orang nak datang. Tapi view kat sini bapak tinggi siap. Ini kalau aku layan sunset ke apa, kalau aku tengok bunga api baik ke aduh ai. Tangga aku mana? Mana tu kau? Tak ada. Aku dah tweet dah dengan sound tepek aku lagi. Tolong!